Dan sia-sia kita berjuang untuk dia. Dia ada agenda tersembunyi. Sampai hari ini kita boleh nampak banyak perkara berlaku. Dia tak peduli agama, bangsa, tujuan dia mesti ke Putrajaya. Itu sahaja. Dia memang cakap sendiri bersih dan saya anggap dia yang paling tidak bersih sekali. Tidak jujur tentang apa-apa pun, apa perkara pun. Haze arsenik. Masa itu dia beritahu kita ada satu perancangan yang hebat untuk rapatkan rakyat berkumpul. Kononnya dia dilacuni oleh Tun Mahathir untuk pastikan dia akan mati di dalam penjara. Tapi hari ini saya nak dedarkan benda ini memang tak ada. Kita tinggalkan dia, bukan dibeli oleh sesiapa. Dr. Chandra Mustafa, orang itu bukan orang biasa. Dia belajaran memang tinggi, PhD, dan dia tinggalkan dia. Dan Malina Yusof, dulu Jawatan Kuasa Pusat UMNO, dan tinggalkan dia. Ustaz Roslan Kasim, tinggalkan dia. Anwar Tahir, seorang yang begitu aktif dalam NGO, tinggalkan dia. Izam Muhammad Noor, berjuang untuk dia, penjara 2 tahun. ISA ditahan 2 tahun. Dan pun tinggalkan dia. Yang betul, orang yang betul rapat dengan dia sekali. Mesti ada sesuatu yang tak